Alright guys, Assalamualaikum. Hari ini 19 Januari 2026 pukul 3.54 petang. Alright. So alright, first kali kita tengok dekat sini EMA 50 berada di bawah, MA 50 berada di atas. Bermaksud kita bermaksud tengah uptrend lah. Alright. So bila tengah uptrend, kita kena cari setup untuk buy. Okay. So bila nak mencari setup untuk buy, first kali kita kena cari momentum lah. Alright. So apa yang saya nampak dekat sini, ini adalah satu momentum buy yang agak strong. Kalau tengok dekat belakang-belakang ni pun bullish, yang ni pun antara yang panjang lah. Alright. So ini ada momentum untuk buy. So apa yang saya plan adalah kita long dekat kawasan ni. Alright. Okay, 1 nisbah 2. Okay, so ini saya punya setup. Entry 4060, SL 4050, TP 4080. Okay, jom kita nantikan setup ni sama ada dia hit TP ataupun hit stop loss. Alright. A few moments later. Alright guys, Assalamualaikum. Entry ni dah kena TP TP sebanyak 20 tick. Okay. So alhamdulillah kita berjaya secure kita punya profit dengan 20 tick. Alright, terima kasih.